Alright, so sebenarnya aku baru lepas beli helmet yang baru. So hari ni, untuk video kali ni aku tunjuk korang helmet apa yang aku beli. Sebenarnya aku dah terlalu lama dah untuk helmet ni. Cumanya aku belum lagi berkesempatan lah untuk beli helmet masa tu. Tapi alhamdulillah, untuk tahun ni aku akan ride ZX aku dengan helmet yang terbaru. Lighting okay, nampak kot. Itu aku ada pergi event dekat MKA Group dekat Puchong hari tu, dan aku ada grab lah beberapa helmet. Ni dia helmet Xiaomi aku, memang tak masuk akal lah. Harga dia RM99 je. Memang murah gila lah. Full face, aku rasa quite nice lah sebenarnya. Of course lah, helmet murah kan. So dia punya mekanisme agak keras, bunyi, bising. Dia ada gigi situ macam KYT, style KYT lah. Tak settle lagi sebenarnya aku punya studio kecil aku ni. Aku ada beli barang-barang untuk aku kemas lah sebenarnya. Aku nak makeover betul-betul aku punya studio ni yang lebih proper, lebih kemas dan lebih sedap mata untuk memandang lah. Macam tu memang sepah gila lah. Sorry lah memang. Sebab lately ni untuk tahun 2026 ni memang agak busy lah sebenarnya. Agak sibuk. Aku pun tak sempat nak upload video. So aku rasa video ni mungkin aku akan upload masa puasa kot. Tak tahu lah. Aku pun tak tahu video ni akan upload bila. So aku harap video ni akan di-upload dengan baik lah. InsyaAllah lah kot. Kalau ada masa aku akan upload lah kan. Weekend ni sebenarnya MotoGP opening kat KLCC tu. So aku harap video ni publish selepas daripada opening tu lah. Size M memang agak ketat. Dan padding dia pun bagi aku, kalau aku compare dengan KYT, ni lagi nipis lah dia punya padding. Paint bestnya dia datang sekali dengan double visor. Nampak? Memang nice lah. Alright. Nice. Macam mana kau rasa dia punya look? Aku rasa daripada segi design dia memang nampak cantik lah. Helmet pula Xiaomi, memang trusted, memang solid, memang ngamah. Dapat pula mana ni? Dapat pula dengan harga jackpot. Kenalah dengan aku punya motor kan, ala-ala Gundam. Dia buat design macam ni, memang nampak cantik lah sebenarnya. Yang ni KYT aku satu lagi. Harga retail aku dalam 29 ke 39, tak ingat. Dari segi design dia taklah nampak striking sangat dan taklah nampak minimal sangat. So dia just nice lah dengan dia punya stripe macam ni kan. Datang sekali dengan double visor, dan paling penting sekali, helmet KYT mesti padding dia tebal. Dia bertolak pipi kau naik macam tu. Untuk KYT ni aku beli dalam 2.5 ke 2 suku, tak ingat lah. So macam mana kau rasa in term of design? Yang ni memang jadi helmet basahan aku lah. Cantik. Cuba korang komen kat bawah. Dan last but not least, untuk helmet aku tahun ni 2026 mempersembahkan daripada Shark. Memang solid lah. Aeron GP. Ni adalah salah satu helmet yang aku aim lah. Memang aku aim dah lama. Kalau tak sebelum ni aku nak angkat HJC Alpha Carbon tu. Bila aku tahu yang Shark punya helmet ni memang semua dia punya shell tu memang carbon, design dia pun nampak cantik, dan paling penting sekali dia punya echo belakang tu. Jadi aku tunjuk korang dia punya echo tu. Ni dia, aku dapat dia punya visor, clear visor lah sebab aku dah tukar dari tu. And anyway, shout out to Speedster PJ. Aku beli kedai tu, memang dia punya servis memang, kalau biasa korang beli helmet, korang akan dapat dia punya bag macam ni kan. Satu bag helmet macam ni lah kan, seketul. Tapi Shark tak. Shark ni special sikit. Dia bagi user tu unboxing experience lebih mantap lah. Kau tengok bag dia bagi. Besar weh. Bag dah macam nak pergi main badminton. Dia bagi set sekali dengan bag ni untuk korang simpan baik-baik, simpan elok kan. Jom tengok aku punya Shark Kaboom. Korang tengok design macam ni kan. Mempersembahkan Shark Aeron GP 2026. You senpai. Nampak? Memang aku sekali pandang. Bila sekali pandang kau rasalah wow. Tapi bila kau berkali-kali pandang, dia makin lawa. Dengan atas ada colour merah, kuning sikit. Lepas tu hitam. Ni carbon memang dia punya shell ni memang semua carbon lah. Helmet ni memang ringan gila lah. Serius ringan. Ada spoiler kat belakang ni, kau tengok. Spoiler yang dia punya sistem kata apa, aerodynamic lah. Belakang dia 25. Tu menandakan umur aku 25 lah tahun ni. Alhamdulillah. So mungkin kat motor aku tampal lah 25 juga lah. Sebab dia punya colour combination tu memang dah match lah dengan aku punya ZX25R. Ada colour kuning, ada colour merah, colour hitam, putih sikit lah. So dia macam seakan-akan macam Gundam. Sebab motor aku macam Gundam. Visor dark smoke dia memang nampak hitam betul kau tengok. Memang lawa doh. Serius doh, aku tak tipu doh. Sekali pandang dah lawa. 2-3 kali pandang. Sebab masa aku nak beli helmet ni, aku ada fikir kat satu lagi helmet yang tak ada design sangat, dia just colour hitam putih. Tapi aku fikir balik, aku dah ada helmet plain, dah banyak dah helmet plain. Why not aku angkat helmet yang mahal, yang memang betul design grafik dia memang lawa lah, kena dengan motor aku kan. Bahagian bawah dia tengok, ada tulisan Shark kat sini. Nampak. Kalau aku tak pakai kamera pun nampak lawa, betul tak? So depan ni lagi lah, ada logo Shark kat sini dan Aeron GP kat sini. Dia ada dua parts aluminium. Tepi ni, kiri kanan aluminium. Ini pun kalau orang boleh tukar color, dan juga dia punya lock ni. Ni aluminium. Dia punya locking system dia memang smooth.
senang buka, senang tutup, ringan. Korang boleh adjust lah dekat sini. Dia punya lengki sebelah sini korang boleh adjust untuk dia punya visor ni senang jatuh ataupun tak. Namanya ni. Aku punya ni helmet size L. So selain pada locking ni, dia juga ada magnet sini. So korang boleh secure, double secure dengan magnet sini. Ni magnet. Dia ada magnet sini. Motor, lepas tu korang buat konten lain sensor kan, lepas tu korang buat sini. Biasa kan kalau kau tengok kat YouTube ke atau kau tengok kat Instagram kan, dia buat konten bawa motor ni, lepas tu tiba sap, bawa motor pandang kamera, lepas tu dia macam sap. Kan nampak handsome. In term of design, in term of look dia memang nice lah. Sekejap aku nak ambil aku punya kena pula bila kau sarung riding jacket yang proper dan juga handsome macam ni daripada Rabbit and Wheels. Shout out to Rabbit and Wheels Malaysia. Handsome ke tak handsome? Alright ke tak alright? Silap aku punya background je buruk sekarang ni. Tak habis set up lagi. So macam tadi guys, helmet yang terbaru daripada Shark untuk menjadi kegunaan aku lah untuk ride tahun ni, tahun 2006. Aku harap okey lah. Sebab dia magnetic agak kuat. So bila kau nak pasang, lock senang je. Nak cabut pun senang je. Untuk chin mount pula aku sebenarnya risau. Aku sebenarnya ada beli chin mount yang macam yang KYT aku ni. Ni kat plastik ni. Dalam helmet tu dia ada bagi aksesori jugalah. Dia ada bagi nose guard ni. Nose guard ni korang boleh tukar. Dan juga specialnya helmet Shark ni, dia ada filter tau. Untuk filter habuk ke apa kan. So bagus lah dia. Dan of course dia bagi anti fog punya ni. Cumanya untuk buat masa sekarang ni aku tengah confuse lagi nak pakai chin mount yang jenis macam helmet lama aku, pakai attach kat sini, kat bahagian sini, tampal je. Ataupun aku pakai Insta360 punya attachment macam ni. Satu lagi bentuk kat helmet ni, kat bahagian chin mount dia ada lekuk kat sini tau. So lekuk ni aku takut kacau lah dengan aku punya, bila aku nak attach KYT aku ni, nampak aku ada attach sama je. Yang ni sebab tak apa, sebab aku memang beli KYT TT-Cos ni memang plain hitam. So nampak match lah, dia blend in lah. Dia punya hitam dengan hitam tak nampak sangat kan. Cumanya kalau yang ni dia akan nampak lah hitam tu. So aku rasa akan kacau lah. Aku beli je, aku saja beli extra. So aku nak tengok macam ni sebab murah je. Jadi kalau kau nak beli, dengan dekat bawah macam biasa. Chin mount daripada Insta360 2.0 Chin mount 2.0. So dia ada upgrade version. Belakang ni pun nampak ada getah yang akan betul-betul lock korang punya benda ni dekat helmetnya. So takkan rosak kan. Dan kalau korang beli helmet Shark ni, korang boleh pergi terus direct ke Speedster, ke ADPJ, ataupun korang boleh tekan je link kat bawah. Aku sediakan link kat bawah tu untuk korang beli aksesoris ataupun intercom ni kan. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan je link kat bawah tu. Aku sediakan excited untuk pakai ni. Dan aku harap korang pun excited untuk tengok konten-konten aku seterusnya. Dan macam biasa, kalau korang enjoy, make sure korang tekan like, share dan juga subscribe channel aku sampai. Dan ride safe.